5 kesalahan yang parents selalu buat bila bayi selsema. Point nombor 5 ni, parents wajib tahu tau. Sebelum tu, korang jangan lupa untuk like, comment and share video ni. Yang pertama, memberi ubat tanpa nasihat doktor. Tidak semua ubat untuk kanak-kanak sesuai untuk diberikan pada bayi, terutamanya bagi anak-anak yang bawah 2 tahun. Yang kedua, mengabaikan simptom-simptom awal. Parents tidak mengambil serius gejala awal seperti hidung berair ataupun kahak. Bila dah teruk, baru nak ambil tindakan. Yang ketiga, tidak membersihkan mainan atau permukaan dengan kerap. Virus boleh tersebar melalui objek yang disentuh bayi. Barang-barang bayi perlu sentiasa dibersihkan dan disterilize. Yang keempat, membiarkan bayi terdedah kepada suhu sejuk. Bayi perlu dipastikan berada dalam suhu yang selesa, tidak terlalu panas atau terlalu sejuk. Yang kelima, menyapu minyak panas pada dada bayi. Minyak angin, minyak panas atau bam-bam kat luar sana tak semua sesuai untuk bayi. Ia boleh menyebabkan iritasi pada kulit bayi yang sensitif dan kes yang paling teruk adalah sawan. Jadi, produk apa yang sesuai untuk bayi? Ibu bapa boleh dapatkan kesemua range baby ini di Farmasi Kaisar atau beli je dalam showcase kita.